Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keselamatan. Anda sedang mendengar Safety Talk podcast daripada SafeX di Albi High Comm University, suara komuniti keselamatan dan keselamatan pekerjaan anda. Sebagai penaju dalam latihan korporat keselamatan dan keselamatan pekerjaan, SafeX membawa podcast ini khas untuk menyalurkan maklumat terkini kepada awam dan pelbagai aspek. Kali ini siri kita akan berbicara tentang OC, Occupation Safety Health Coordinator. Saya, Major Syarizal, hos anda pada siri ini. Dan hari ini saya tidak berseorangan. Saya bersama dengan Ketua Seksyen Industri Kecil dan Sederhana JKP Pahang, Puan Darina binti Dollah, dipanggil juga Puan Didi lah. So, Puan Didi, boleh cerita sedikit latar belakang penglibatan Puan dalam JKP? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama diberi Darina binti Dollah, boleh panggil saya Darina. Saya merupakan Ketua Seksyen Industri Kecil dan Sederhana JKP Pahang dan ini merupakan tahun ke-16 dah sebelum saya di JKKP dan nak kata tentang SME ini saya dah lebih kurang in total lebih kurang 6 ke 7 tahun dah berkecimpung dalam SME ini. Dan saya pernah berpeluang jugalah mengikuti kursus dan latihan di negara Jepun lah, khususnya dalam bidang SME. Okey, menarik. So, maknanya selama 7 tahun dan Puan ada pengalaman di Jepun tentang SME ini, satu benda yang menarik Ya. So sekarang ni tuan, sebelum kita ada Seksyen 29A ni, kita banyak fokus kepada Safety and Health Officer, Triple S, Safety Site Supervisor. Dan kenapa tiba-tiba ni JKP meletakkan pada bawah Seksyen 29A ni 5 orang pekerja mesti ada OC? Okay. Secara ringkas dari sudut pandangan government kita nak melihatlah, kita masih nampak banyak tempat kerja yang kecil yang belum ada sistem keselamatan dan keselamatan kerja yang asas lah, yang basic. Jadi sebelum ni berpeluang untuk melantik SHO di bawah perintah SHO. Perintah SHO dalam OSHA 1994 binaan 2022, di mana tempat kerja tersebut mesti mempunyai syarat-syarat tertentu lah, dan dia lebih berfokus kepada industri yang besar dan berisiko tinggi. Tapi realitinya kita nampak ada satu macam gap lah ataupun hole dekat situ, di mana majoritinya di Malaysia ni adalah SME kan, lebih kurang 96% lah SME. Dan dengan pewujudannya OSH Coordinator ni, kita nak tutup lah gap di mana semua tempat kerja tak kira saiz ada pengurusan melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan secara tak langsung lah ada individu ataupun orang perseorangan yang telah dilantik secara formal untuk uruskan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Adakah OC ini merupakan orang kompeten ataupun dia terpaksa? Okey, saya difahamkan untuk OSH Coordinator ni, dia adalah dia ada bezaan lah dengan SHO. OSH Coordinator ni, mereka adalah kita panggil trained person. Di mana mereka adalah orang yang dilantik di kalangan pekerja ataupun organisasi syarikat sendiri. Okey, dan mereka perlu menjalani latihan selama 3 hari di institut latihan yang berdaftar dengan JKKP lah. So berbeza pula dengan SHO kan. SHO ni kita lebih kepada individu yang ada lulusan, ada sijil kan, at least ada sijil, diploma dan sebagainya dalam bidang safety, dan jika mereka tidak ada kelulusan tersebut, mereka pula ada pengalaman lah, at least dalam 3 tahun dalam bidang keselamatan pekerjaan. Dan SHO ni kita nampak mereka lebih kepada compliance, lebih kepada pengurusan persijilan dan sebagainya, lebih kepada pengurusan profesional lah. So OSH Coordinator ni mereka lebih kepada pengurusan yang asas dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okay, saya macam kami sebagai training provider kepada OC ni, so kita dapat feedback daripada majikan. Dia kata kalau jadi trained person, kenapa saya perlu ada OC? Adakah dia ada related dengan kita punya boleh diambil boleh tindakan undang-undang? Sedangkan kita ada Seksyen 29A kan, tapi dia kata sebagai trained person. So macam mana kita nak relatekan bagi supaya majikan SME itu faham
bahawa bila terkandung dalam Seksyen 29 tu dia adalah sedikit keperluan. Tapi bila kita sebut trained person, seolah macam dia rasa tidak keperluan. Macam mana? Okey, di sini kan konsepnya majikan kena belum faham lah di mana dalam peraturan 29A ya, A, 29A ya, pindaan OSHA 2022 kedua. di mana di situ telah menggariskan bahawa apabila tempat kerja tu lebih daripada 5 orang pekerja, majikan wajib melantik OSH coordinator. Di mana-mana tempat kerja lebih daripada 5 wajib ada seorang OSH coordinator lah, which is kita panggil trained person. Okay. Ya. Bagaimana dengan industri-industri F&B? Contohnya macam restoran yang boleh pekerja 10 orang. Adakah dia tertakluk juga dalam akta? Secara kalau kita melihat dan straightforward lah kepada perundangan, ya, mereka perlu ada OSH coordinator lah. Wajib ada OSH coordinator. Di mana bila tempat kerja itu lebih daripada 5 orang dan ke atas pekerja yang bekerja di satu-satu tempat. Perlu ada Mereka perlu ada seorang. So kalau majikan tu, Puan, dia ada SHO. Dan adakah dia jadi satu keperluan untuk dia ada OC juga? Okey. Okey, ini soalan yang biasalah yang kita dapat kan. Di mana okey, jika tempat kerja tu dalam perundangan yang menggariskan wajib ada SHO. Ya. Basically mereka tidak perlu ada sebab dia punya skop dan dia punya kita panggil perundangan dia kita lihat dia sedikit berbeza lah. Okey. Bila SHO ni dia melebihi ataupun kita senang kita kata SHO ni dia lebih kepada industri yang berisiko tinggi lah. Tinggi dan ada syarat-syarat yang lebih daripada satu seorang kena ada. Kalau SME ni elektronik 500 orang kena ada. Industri perkajuan dan sebagainya kan. So jika kita melihat sini, contoh SME adalah lebih kepada OSH coordinator lah. So 5 orang dan ke atas wajib ada OSH coordinator. So bila ada syarat khusus tertentu yang menggariskan dalam perintah SHO, so mereka kena ada SHO. So bila mereka dah ada SHO, tak perlu dah ada OC lah. Maknanya dia tak perlu ada redundant lah macam tu kan. Sebab dia dah memenuhi syarat untuk perintah SHO lah. Okay. So apa beza dia di antara OC ni dengan SHO dari segi kelayakan, latihan, skop tanggungjawab? Macam mana kita nak bezakan dia? Adakah dia sama atau dia ada perbezaan sedikit? Okey, banyak beza tu kan? Banyak beza. Banyak beza. Okey, dari segi OSH, kita tengok yang besar dulu lah ya. Okey, dari segi SHO ni kita panggil orang perseorangan lah yang kita panggil competent person. So dia adalah kompetent lah, memerlukan kompetensi di mana ada syarat-syarat tertentu lah. Perlu ada CJ at least ya, ada kelulusan, at least diploma dan sebagainya, dan ada pengalaman lah. Dan mereka perlu menjalani kursus dan lulus ujian di NIOSH. NIOSH ni kita ada assessment bertulis, kita ada presentation, oral dan sebagainya kan. Dan penilaian tentulah. Dan mereka perlu menjalani temubuku dan berkata dengan DOSH. Dan nama mereka automatik lah akan berada di sebagai competent person dalam rekod nama KKP dan DOSH dan sebagainya. Okay, itu untuk SHO lah. Okay, dan mereka ni level pakar lah. Dalam bidang pengurusan keselamatan. Tetapi berbeza pula dengan OSH coordinator ni, biasanya mereka OSH coordinator ni adalah orang yang dilantik trained person daripada kalangan majikan tu sendiri. Individu kita panggil trained person lah. Trained person daripada majikan yang melebihi 5 orang pekerja yang berstatus kita boleh katakan berskala SME lah. Sebenarnya skop SME ni pun luas lah sebenarnya. Kalau ikutkan kita ada 3 lah, small, medium dan micro kan. So untuk kategori SME tahap sederhana tu lebih daripada less than 200 orang pekerja dan kurang daripada 50 juta. So memang majoriti lah kita melihat di sini. Itulah sebenarnya tujuan kerajaan untuk wujudkan OSH coordinator ni, kita nak memenuhi ruang kosong lah. Dari segi fungsi keselamatan. Supaya di SME tu ada orang yang menjaga dan membangunkan SOP untuk. Secara kesimpulannya, ya betul. So jadi OSH ni ibarat first layer lah, dan SHO ibarat kita panggil specialist level. Itulah. Dan tak berkemungkinan OSH ni dia boleh upgrade diri dia kepada SHO. specialist level. So apa beza dengan triple S?
Okey, berbeza pula dengan Triple S. Triple S ni adalah mereka yang dilantik di kalangan untuk industri pembuatan saja di bawah CDM punya regulation Construction and Development Management. So untuk regulations. orang di luar sana tu Triple S ada Site Safety Supervisor Yes, dan baru ni Puan sebut CDM tu memang sebutan ringkas, tapi Construction Work Design and Management Regulation 2024 lah. So ini lebih menumpukan kepada pembinaan So kalau kita ikut statistik Puan, 96% perniagaan di Malaysia ni memang SME lah. Majoritinya adalah perusahaan mikro. So ramai SME terasa terbeban dengan keperluan ni. Dia kata apa, kena ada opsi ni. So apa inisiatif JKP yang dirancang untuk membantu SME mematuhi Seksyen 29A ni tanpa membebankan mereka lah secara apa, bukan praktikal lah, secara mengurangkan bebanan mereka tu. Okay, banyak sebenarnya. Okay, antaranya salah satunya dengan adanya pewujudan di peringkat pejabat lah, iaitu kita ada KIP lah, Koordinator Pejabat sektor pelakiran dan sektor industri kecil dan sederhana, di mana di peringkat negeri pula diturunkan kepada kita di bawah pengurusan Seksyen Industri Kecil dan Sederhana, di mana salah satu fungsi Seksyen Industri Kecil dan Sederhana di peringkat pejabat negeri ini adalah untuk memberi bimbingan dari segi aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Bimbingan, kita kata coaching, tunjuk ajar dan sebagainya kepada pihak majikan berkaitan dengan pengurusan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So di bawah tu kerajaan juga telah meletakkan satu MOU yang besar di bawah RMK 13 lah namanya. RMK 13 satu belanja yang besar untuk kita menjalankan bengkel-bengkel lah. So kalau untuk di peringkat negeri ni kita ada Soft for SME. Okey, untuk ini adalah kata kita bagi khidmat nasihat dan juga bantuan lah serta perundingan kepada majikan secara 4 siri bengkel. Okey. 4 siri bengkel dan setiap bengkel kita ada modul. Dan objektif kita Puan adalah untuk kita pastikan OSH coordinator especially lah orang perseorangan in charge di tempat kerja tu memahami betul-betul apa yang perlu dibuat dari segi aspek pengurusan keselamatan dan keselamatan. So bengkel ni ada secara percuma dan kita juga ada tawarkan jugalah kursus percuma untuk majikan atau organisasi untuk menghantar pekerja mereka sebagai OSH coordinator secara percuma. So kalau kita fahamkan kalau di luar sana kursus ni makan belanja antara 7 ke 1,000 seorang. Jadi JKP kita beri secara percuma dan kita ada kuota lah kita tentukan kepada majikan lah untuk kita menyediakan. Okay, tadi Puan ada sebut dalam RMK 13 tu soft for SME, stepwise cost level verification and enhancement for SME lah. Ya, betul. So panjang sikit. So saya tak Puan jawab dulu, kita break dulu, nanti kita akan jawab semula selepas kita masuk balik. Okay, terima kasih. Okay, kita kembali semula dengan Safety Talk podcast daripada SafeX. So, tadi saya bertanya pada Puan mengenai program Soft for SME. So, boleh tuan cerita sikit tentang program tu? Okay, sebenarnya Soft for SME adalah satu pendekatan step by step untuk bantu SME, Small and Medium Enterprise ni untuk bina sistem secara sistem keselamatan secara praktikal di tempat kerja. So selain itu kita ada di mana untuk ni kita fokus kepada aktiviti di pejabat negeri lah. Okey, di peringkat pejabat negeri Soft SME ini kita ada 4 peringkat. Dan 4 bengkel lah setahun. So kita akan train majikan yang sama secara berkala selama 4 bengkel ataupun setahun. Jadi untuk bengkel kita ada 4 bengkel, bengkel pertama, bengkel kedua, ketiga dan keempat. So untuk bengkel pertama dan kedua kita gabungkan sekali lah untuk tahun ni. Dia lebih kepada kita panggil basic dulu lah. Basic. So level basic ni lebih kepada perundangan OSHA compliance, kita nak betul-betul OSHA coordinator ni faham dulu apakah asas-asas perundangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan lah. So selepas bengkel kedua mereka akan pergi ke 1 dan 2, mereka akan pergi kepada bengkel yang ketiga. So bengkel ketiga ni adalah pentaksiran risiko lah. Pentaksiran risiko yang merangkumi subjek adalah high risk lah, contoh lah. Sebab high risk ni adalah salah satu modul, so yang besar yang major is adalah pentaksiran risiko.
Dan untuk yang keempat adalah lebih kepada OSHMS, pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So di mana kat sini lebih mendalam lah dari aspek pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So untuk majikan yang terlibat bagi majikan yang terlibat dalam program SOF for SME, mereka perlu melalui keempat-empat bengkel tersebut lah. Barulah mereka kira-kira dapat berjaya lah sehingga ke bengkel yang keempat lah. Bengkel ni untuk So, majikan ke atau untuk dia dapatkan jadi OC? Bengkel ni ada seperti kita boleh katakan dia sebagai coaching ke ataupun melayakkan pekerja majikan hantar tu jadi OC, dapat jadi OC. So mana ya? bukan. Porsi ni kita kena faham. Porsi ni adalah dia perlu mereka perlu menjalani satu latihan, modul satu latihan lain yang kita panggil modul OSH coordinator. Tetapi bengkel Sport SME ni adalah satu approach ataupun pendekatan berkaitan dengan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja yang kita melihat dari aspek pengurusan di sektor small and medium enterprises sahaja, SME. SME sajalah. So kalau kita tengok pun modul-modul SME ini agak ringkas lah dan sangat praktikal lah untuk semua industri, termasuklah pembuatan contoh kan. Dia tidak terhad skop dia pada pembuatan sajalah. Dari segi lain industri pun juga sesuai lah untuk skop soft SME. So program ni dah lama dilaksanakan oleh JAP kan? Ya. So dari segi pandangan apa, macam mana dia punya keberkesanan pada SME sektor? Okey, dari segi keberkesanan ni kalau kita nak buat rumusan agak terlalu awal lah sangat. Tetapi kita ada nampak di peringkat awal, kita nampak berapa yang positif, feedback lah, petanda yang positif, antaranya lebih banyak ataupun peningkatan kes kemalangan di dapur. Tapi sebenarnya itu bagus kan. Kita ada positif dan negatif side. So dari segi negatif, maybe lah orang tengok macam banyaknya kes kemalangan kan, sebelum ni tak banyak, macam meningkat tak. Tapi kita kena tengok, kita kena ubah cara kita melihat. Jadi bila kita melihat dari aspek yang positif, kita nampak kesedaran majikan dan pelopor KKP tu meningkatlah kesedaran. Yang kedua ada mereka dah ada struktur asas keselamatan. Macam mana saya kata macam tu? Bila accident diorang reporting, so situ kita nampak ada wujud je lah. Accident punya reporting, prosedur macam mana nak melapor kemalangan, prosedur aduan dan sebagainya. Kan? So kita nampak lagi satu perbincangan POSH ni makin lebih terbuka. Termasuklah kita nampak sekarang kat media sosial, dekat threads kan. Macam-macam lah kan, netizen kan, komen-komen. Ada yang negatif dan positif. Dan kita boleh ambil satu pendekatan yang baik lah. Satu pendekatan baik untuk kita melihat semula lah. Dari segi pandangan-pandangan masyarakat dan juga pengamal KKP seterusnya. Dari segi pengurangan kemalangan juga mungkin perlukan masa lah kita untuk lihat trend yang lebih jelas. Dan ini perlukan data statistik dan analisa dan sebagainya. Tapi dari sudut budaya KKP memang kita nampak peningkatan. Macam mana saya kata macam tu? Kita nampak dari segi kempen banyak majikan sekarang yang dah start dengan, especially yang saya fokus pada SME lah. Kita nampak mereka dah fokus tentang kempen kan, ceramah, mungkin section promosi pun kan sekarang dah sibuk dah. Dulu tak pelantangan, pameran sana sini, ceramah, kadang-kadang kami yang pegawai pun kita rotate kan, memang tak duduk diam lah. Alhamdulillah. So kita nampak kan satu sudut situlah mereka lebih mempromosikan budaya KKP di tempat kerja. Macam saya cakap juga dah, bila orang mula report tu mereka dah ambil peduli kan, dah ambil tahu, dan actually itu adalah langkah pertama lah sebenarnya yang sangat penting. Okay. So sekarang ni Puan selalu pergi ke kawasan Pahang pergi buat visit ke SME. So dari segi pengurusan mereka tu, dari segi pengurusan keselamatan dan pekerjaan mereka tu di industri tu, adakah mereka ni kata orang digalakkan untuk dapatkan ISO 44005 ataupun dia digalakkan untuk membangun sistem dahulu? Okey. Yes, kalau pada pandangan saya lah mudah kita melihat buat wajib dulu baru sunat. Wajib dulu sunat betul lah.
yang sunat tu kita dapat pahala. Pahala. Tapi yang basic tu lah, yang basic dari segi pengurusan keselamatan. Contoh, sebagai contoh, kalau lebih daripada 5 orang, kena ada dasar, kan? Lebih daripada 40, kena ada keselamatan. Lepas tu kita ada komponen lagi lah, latihan, ya, meeting untuk kekerapan mesyuarat dan sebagainya. Tetapi jika itu okey lah. So jika mereka ni ada ISO 45,000 tu, itu lebih kepada kata complementary, pelengkap, satu advance lah. Yang itu di mana ia lebih baik lah. Dia mencapai level yang kita panggil level yang paling maksimum lah dari segi aspek advance lah. Ya. Kita sangat-sangat menyeru dan kita sangat-sangat menggalakkan juga lah pihak majikan untuk pergi secara advance dengan pematuhan ISO 45,000. Ada tak SME yang sampai ke level tu? Yes, ada. Tapi kebanyakannya level-level medium scale lah. Di mana pekerja dia less than 200 lah, lebih kurang. Dan skop dia kurang dalam 50, bawah 50 juta. Lebih dalam 25 juta ke 30. Itu dah ada sistem. Sebab kadang-kadang, kita kena faham juga, diorang ni kadang-kadang diorang ambil persijilan, bukan semualah. Tetapi diorang kena memenuhi kehendak stakeholder. Kan, so dengan dan juga bisnes punya keperluan tadi tak ada. Ya, kalau dia nak kencangkan lagi lah, kita katakan bisnes dia kena ada certain standard, mereka kena patuhi certain qualification untuk mereka melayakkan ke peringkat yang lebih tinggi dan mengembangkan lagi dia punya bisnes. Dalam segi audit daripada section 1 ni, Puan lebih fokus pada sektor pembuatan ataupun pada keseluruhan. So apa yang saya dapat lah daripada kita punya perbincangan, kebanyakan JKP fokus pada pembuatan lah. So macam dengan servis sektor, adakah dia dua diberi perhatian tentang OC ni? Okay, untuk meja lah ya. Di bawah pengurusan KIP lah, koordinator pejabat, kita ada satu sektor kita di pejabat negeri, kita ada pecah dua. Satu sektor IKS section IKS dan juga section penguasaan. Di mana di bawah pengurusan saya sendiri lah, di bawah section IKS, kita punya skop pengurusan lebih kepada pembuatan di bawah SME. Tetapi macam soalan tuan tadi lebih kepada lain-lain sektor tu, kita ada satu lagi section penguasaan. Mereka ni akan fokus kepada lain sektor lah, ataupun kita panggil sektor bukan kilang. Sektor bukan kilang. So itulah dua perbezaan lah antara skop pengurusan SME, IKS dan juga penguasaan di peringkat pejabat negeri. So mana dia ada dia punya masing-masing punya tugas dan kita ada perbezaan. Supaya benda tu bila kita buat penguasaan dia tak bercanggah. Ataupun kita tempat yang sama. Okey Puan, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, so apa nasihat Puan Didi kepada pemilik SME yang baru nak melantik OC ni, dan apakah langkah kecil yang perlu dibuat setelah dia melantik OC di penyelidikan? Nasihat saya menyeru supaya pengamal KKP, Encah dan majikan dan semualah pekerja-pekerja di Malaysia khususnya. Keselamatan ni bukanlah satu yang kita pandang dari aspek dokumentasi dengan tuan dilantik sebagai SHO, tuan je yang seorang je kena jaga. Tak. Keselamatan ni adalah tentang panggil satu inisiatif ataupun budaya. Kita membudayakan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Dan kadang-kadang kita perlukan satu tindakan yang kecil je dan tapi kena ada konsistensi, kan? Jadi kadang-kadang kita nampak satu perubahan tu besar bermula dari benda yang nampak simple je, kan? Contohnya ada prosedur dan sebagainya, kan? Kadang-kadang kita nampak macam contohnya ada tumpahan air. So ada orang cakna, apa kena buat? Nak kena report dekat siapa? So benda tu simple kan? Tapi benda tu adalah salah satu yang kita mulakan supaya nampak ada inisiatif. Nak wujudkan dalam diri pekerja tu bukan senang lah. Kena ada roh. Kita kena ada roh, kita kena ada budaya dan benda tu kena tanam dalam hati. Betul. Itu bukan satu benda yang kita kena paksa. Dia kena volunteer. Untuk pastikanlah kan supaya kita pergi kerja selamat, kita pulang kerja dalam keadaan yang sama. Kita mula servis katalah tahun 1981, kita habis servis tahun 2025 contoh.
kita pergi dan keluar tempat kerja masih dalam keadaan kesihatan yang sama. So, dah handsome lagi. Masih fit. Kan? Beberapa selawar. Itu yang kita nak, itu matlamat. Betul, itu matlamat kita lah kan. Sama. So, terima kasih Puan. Yes. Jadi kita kena faham bahawa Seksyen 29A ni diwujudkan adalah untuk close gap, di mana di SME ni kebanyakan SME sebelum dikuatkuasakan tidak ada orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan kesihatan keselamatan pekerjaan. Tapi bagi sektor-sektor yang tadi gazette, yang keperluan perintah, order ataupun order SSO, di mana mereka perlu ada SSO, pembuatan syarikat-syarikat ni telah ada sistem keselamatan pekerjaan mereka sendirilah. So, terima kasih Puan di atas penerangan Puan tentang Seksyen 29A ni. So, saya harap kepada semua industri kecil, SME, mereka faham dan mereka akan melaksanakan mengikut Seksyen 29A. So, akhir kata, safety talk, think safe. Terima kasih.